Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Para penonton Terjelat Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tak kisahlah nun dari utara sampai ke selatan, timur ke barat, semuanya menonton dan memantau kami dalam Terjelat Ustaz hari ini. Kembali bersama dengan saya Da'i Hadari untuk siaran langsung kita hari ini, hari Rabu 29 Julai 2026 bersamaan dengan 14 Safar 1448 Hijrah. Dan Alhamdulillah didoakan kepada anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Terutamanya bagi mungkin yang pagi ini nak memulakan perjalanan untuk ke tempat kerja ataupun mungkin yang nak memulakan perniagaan, insya-Allah dipermudahkan urusan kalian. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ambil kesempatan untuk sama-sama kita dapatkan ilmu pencerahan untuk topik yang sangat istimewa berkaitan dengan ini kombinasi tahu yang mana kedua-duanya adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita nak fokuskan kepada zaitun, tapi kita nak bawakan perbincangan kita dari sudut Al-Quran dan sains. Alhamdulillah. Jadi pagi ini, tanpa membuang masa, saya nak kenalkan tetamu kita yang berada di studio kali ini, iaitu yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Azmi Yaakob. Assalamualaikum. Apa khabar Doktor? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Doktor dari mana tadi Doktor? Dari Kuala Krai. Masya Allah. Kelantan Doktor? Ya, Kelantan. Oh, sampai ke sini Doktor ya? Sampai ke sini. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Ya, yang pentingnya Doktor banyak yang Doktor akan kongsikan, terutamanya untuk topik kita hari ini sangat unik, iaitu kita nak bawakan perbincangan berkaitan dengan zaitun merujuk kepada Al-Quran dan sains Doktor, insya-Allah. Cuma para penonton sekalian, kami amat alu-alukan soalan daripada anda semua. Caranya macam mana ni Da'i Hadari, kami nak tahu tentang zaitun ni, apa kaitannya dengan Al-Quran dan sains? Mudah saja, anda boleh sahaja tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook rasmi kami yang juga kami bawakan secara langsung di sana. Tanyalah Ustaz TV3. Ataupun bagi mungkin yang nak hubungi kami secara langsung, nak bertanyakan soalan secara suara, lagi senang katanya, boleh hubungi kami di talian 0322014498. Dan jangan lupa bagi yang ada aplikasi Instagram dan juga TikTok, tolonglah bersama dengan kami juga, banyak yang kami kongsikan yang bermanfaat di laman sosial kami official Tanyalah Ustaz. Baik, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim Doktor, zaitun, Al-Quran dan sains. Mungkin di awal perbincangan kita, apakah gambaran awal yang Doktor akan bawakan dan kenapa kita nak merujuk Al-Quran yang dikenali sebagai kitabullah, mukjizat terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan Doktor. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama sekali, saya nak mengucapkan jutaan terima kasih dan juga tahniah kepada program Tanyalah Ustaz. Alhamdulillah. Sebab topik yang dipilih ini adalah sangat-sangat baik dan sangat-sangat bagus. Secara ilmiahnya, topik kita adalah zaitun, Al-Quran dan sains. Topik ini banyak simboliknya apabila menyebutkan Al-Quran dan diikuti dengan sains. Sebabnya, tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, Al-Quran will come first. Tuan-tuan dan puan-puan semua, Al-Quran dan sains ini adalah tertib, sequence ataupun susunan yang sangat menarik. Kelebihan Al-Quran ini terlalu banyak. Contohnya mendengar Al-Quran, melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, semuanya dikirakan sebagai ubudiyah, iaitu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik daripada kalangan kamu adalah orang yang belajarkan Al-Quran dan mengajar Al-Quranul Karim. Perkataan ta'allam ini, ta'allam bina'uhu litakalluf, bermaksud kita kena ada usaha Da'i untuk mempelajari Al-Quran. Korbankan masa,
korbankan rasa ego kita, berikan tumpuan, tunjukkan kesungguhan kita, dan insya-Allah doa kita untuk menjadikan Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Ya Allah, jadikanlah kami semua sebagai ahli Al-Quran, akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan semua, tartib ini secara umumnya ada dua jenis. Pertama tartib zikri dan yang keduanya tartib hakiki. Topik kita pada hari ini Al-Quran dan sains adalah sequence urutan yang hakiki. Apa-apa pun kita tidak boleh lari daripada Al-Quran, dan penerangan sains mesti berlandaskan dan berasaskan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan semua, daripada Al-Quran ini banyak sangat. Lebih-lebih lagi tumpuan kepada adik-adik kita yang UPKK sekarang ini. Tuan-tuan dan puan-puan semua, apabila kita mengajar dan belajar tentang cara-cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, silibus UPKK adik-adik kita ada yang tak bangun lagi ke agak ni untuk salat subuh ini. Ayo adik bangun, kita tunaikan salat subuh, fardu subuh. Dalam sifat 20 yang dikenali dan adik-adik belajar masa UPKK, apabila sebut tentang sifat ma'ani, hayat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Sama' dan juga basar. Ini adalah sequence tartib yang disebut oleh semua ulama. Sebab apa? Sebab dia mengambil tafa'ul daripada Al-Quranul Karim. Sebagai contohnya, tuan-tuan boleh buka Al-Quran dan baca Al-Quran. Tuan-tuan akan mendapati susunan sifat Allah Sami' dan Basir. Allah mendahulukan Sami' dan diikuti dengan Basir. Maha mendengar dan Maha mendengar dan juga Maha melihat. Sebagai contohnya, ayat yang pertama surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Jadi, susunan ini, tartib ini adalah tartib zikri. Bukan bermaksud Allah Ta'ala mula-mula maha mendengar, selepas itu bahawa Allah Ta'ala maha melihat. Bukan. Ia adalah tertib zikri, sequence, susunan yang disebut sahaja. Tetapi sesungguhnya semua sifat-sifat Allah itu semuanya qadim semuanya. Tuan-tuan dan puan-puan semua, Al-Quran ini sangat istimewa. Surah selepas daripada Al-Fatihah, surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan alif lam mim. Tiada siapa pun mengetahui maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sehebat mana pun sains, tetapi sains tidak dapat memahami seluruh isi kandungan Al-Quran. Dan perkataan alif lam mim, pembuka kepada Al-Quran ini, adalah sebagai bukti dan tanda Al-Quran ini benar-benar datang daripada Allah, bukan ciptaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin dai kalau Al-Quran ini diciptakan oleh Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sendiri tidak tahu maknanya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mengetahui maknanya dan menyerahkan maknanya kepada Allah, ini adalah sebesar-besar bukti, evidence, dalil dan petunjuk bahawa Al-Quran ini satu mukjizat yang diturunkan oleh Allah, dan Allah ini adalah pencipta sekalian alam ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dan seterusnya, apabila kita membincangkan tajuk zaitun daripada Al-Quran dan juga sains, zaitun disebutkan sebanyak 7 kali pada 6 surah yang berbeza di dalam Al-Quran, di mana sebanyak 2 kali disebut secara bersendirian dan 5 kali disebut secara gabungan, seperti digabungkan dengan kurma, anggur dan buah tin. Antara surah yang Allah Ta'ala menyebut zaitun di dalamnya, surah Al-An'am ayat 99, surah yang sama Al-An'am ayat 141, surah An-Nahl ayat 11, surah An-Nur ayat 35, surah Al-Mu'minun ayat 20 dan surah Abasa ayat 29. Setengah orang mengatakan, alah, surah yang panjang-panjang, surah yang tinggi-tinggi. Tak apa, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton semua. Surah lazim yang senantiasa kita membaca dan berjumpa, iaitu surah At-Tin ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah zaitun.
ulama mengatakan bahawa apabila Allah Ta'ala bersumpah dengan mana-mana makhluknya, ia menandakan makhluk tersebut adalah istimewa, mempunyai kelebihan dan ia adalah suatu perkara yang perlu diambil perhatian oleh kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan semua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buah zaitun ini, minyak zaitun ini bukan sekadar di dalam Al-Quran, tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutnya di dalam banyak hadis. Antaranya riwayat Ibnu Majah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqtadimu bizait waddahimu bih fa innahu min syajaratin mubarakah." Gunakanlah minyak zaitun sebagai lauk, waddahinu bih, dan jadikan minyak zaitun ini untuk dilumurkan pada sisi tubuh kamu. Fa innahu, daripada segi ilmunya, fa innahu di sini adalah liquwati ta'lil. Sebab apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menggunakan minyak zaitun? Kalau daripada externally dan juga internally, makan dan juga digunakan untuk disapu. Fa innahu, kerana disebabkan oleh min syajaratin mubarakah. Zaitun ini adalah pokok yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis riwayat daripada Tirmizi, katanya junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulu zaita waddahinu bih, kulu zaita waddahinu bih, fa inna fihi shifa min 70 da minha al-juzam. Kamu makanlah daripada buah zaitun dan minyak zaitun ini, kerana sesungguhnya pada zaitun ini syifa, ada penawar, dan salah satu daripada penawarnya adalah penyakit kusta. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, syukur kepada Allah kerana kita telah mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah ditunjukkan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dai, untuk pengetahuan dai dan juga tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton semua. Al-Quran dan sains tidak dapat dipisahkan. Betul. Saya ingat masa saya sedang belajar masters dalam bidang BIUS, kami belajar tentang severe burn, kebakaran. Bila pesakit datang severe burn, kebakaran yang teruk, mesti kita masukkan ke ICU. Tuan-tuan dan puan-puan semua, daripada guidelines Amerika dan juga daripada Eropah, apabila kebakaran itu berlaku di tempat yang close space injury, tempat yang tertutup, consider sebagai severe burn, sebagai kebakaran yang teruk dan juga major burn. Tuan-tuan dan puan-puan semua, dalam Al-Quran surah Al-Humazah, Allah Ta'ala menyebut innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya neraka Al-Hutamah ini kepada penduduknya, ahli neraka ini, muqsadatun, ay mughlaqatun, tertutup. Ini adalah ayat sains. Menyebabkan saya pada waktu itu tersentuh hati saya. Tuan-tuan dan puan-puan semua, apa signifikannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut muqsadatun, ay mughlaqatun, tertutup? Rupa-rupanya apabila kebakaran itu berlaku di suatu tempat yang tertutup, close space injury, dia menggambarkan tentang maksimum dan optim. Ya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan semua, zaman 20-30 tahun zaman dahulu, masa itu tidak ada lagi pressure cooker. Kalau Da'i masih ingat. Ya, betul. Ibu dan ayah kita apabila sampai saja bulan Zulhijjah, pada hari raya Korban yang pertama, mereka ingin membuat sup, gearbox dan sebagainya. Betul. Kadang-kadang it takes up to 4, 5, 6 hours. Untuk empukkan daging tu. Betul. Tapi apabila diperkenalkan pressure cooker, apa yang jadi? Daripada 6 jam, hanya sekadar 16-15 minit saja, menyebabkan daging kita dah empuk. Sebab apa? Apabila diberikan tekanan dan juga api ataupun sumber kepanasan ini, dia akan menyebabkan pressure akan develop di dalam itu. Kerana haba itu tertutup. Kerana haba itu tertutup. Menyebabkan daripada 6 jam, 7 jam kita buat sup gearbox itu, kita boleh shorten, pendekkan sampai 15 minit. Subhanallah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan semua, apabila berlaku kebakaran di tempat yang tertutup, kadang-kadang apabila mangsa itu telah pun di sekelilingnya haba yang panas dan juga karbon monoksida dan sebagainya, lalu dia
menghidum dan menyedut udara yang panas itu sebenarnya dia akan hipoksia, karbon monoksida akan meracuni tubuhnya, dia akan meninggal dunia sebelum daripada badannya hangus lagi. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan semua, nasihat daripada bomba-bomba kita, abang-abang bomba kita, bangun dekat abang-abang bomba kita ni, apabila kita membuat jejari besi untuk keselamatan rumah kita, pastikan jejari besi itu boleh dibuka. Kerana apabila berlaku kebakaran, pintu kita sudah pun ada api dan kita mau ingin keluar daripada jeriji besi itu, kita tidak mampu dan kita akan terperangkap di dalam kebakaran tempat yang tertutup. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan semua, Al-Quran dan sains adalah terlalu rapat dan hampir yang tidak mungkin kita dapat memisahkannya, insya-Allah. Allahu akbar. Baik, apa yang doktor nyatakan tadi memang benar bahawasanya sains dan Al-Quran itu sangat-sangat dekat. Mana mungkin kalau kita lihatkan doktor ya, dalam ayat yang diturunkan kepada Nabi SAW, 5 ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Telah diciptakan manusia itu daripada sebuku darah beku, dan itu adalah fasa sebelum bayi lahir ke dunia menjadi darah beku yang ditempelkan di dinding rahim. Allahu akbar. Fasa terjadinya manusia. Baiklah, banyak lagi doktor kita akan bincangkan. Betul. Termasuklah kejap je lagi saya nak tahulah kenapa dalam Al-Quran disebutkan tentang keberkatan, diulang banyak kali tentang zaitun ni. Cuma kejap je lagi doktor ya. Nantikan selepas ini perbincangannya. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Segala jawapan kini dihuraikan dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan Alhamdulillah, mungkin sebelum ni ramai yang tertanya-tanya, apakah bezanya buah rambutan dengan buah zaitun? Hari ini ada jawapannya ya, jangan risau kerana hari ini kita bawakan perbincangan kita zaitun, Al-Quran dan sains bersama dengan berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Azmi Yaakob. Baik, Doktor. Tadi saya tertariklah dengan apa yang doktor kongsikan. Sebenarnya nak nampakkan kepada kita gambaran Al-Quran dan sains ini adalah seiring. Bahkan Al-Quran itu adalah kitab panduan hudan lil muttaqin. Cuma mungkin juga ramai yang terfikir, macam saya pula kadang-kadang tu dalam benak fikiran saya, kenapa dalam banyak-banyak pohon Allah nyatakan tentang zaitun itu berkali-kali. Sebagai contoh dalam surah An-Nur ayat 35, Allah ada nyatakan syajaratin mubarakatin zaitunah, pohon yang diberkati iaitu pohon zaitun. Soalannya, kenapa zaitun? Silakan.
Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Nai. Soalan ini adalah soalan cepu emas sebenarnya. Dan dia adalah pokok perbincangan kita pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan semua, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutnya di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 35. Min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyah ila al-akhir al-ayah. Allah Taala menyebut zaitun ini adalah pokok mubarakah yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan semua, sebab itulah apabila kita membaca Al-Quran, kita kena tanya diri kita, apa respons kita terhadap Al-Quranul Karim. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan semua, kalaulah kita betul-betul beriman dengan Al-Quran, kita akan terpanggil dan akan rasa sensitif terhadap apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Al-Quran ini adalah surah love letter daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Sebab itu jiwa orang-orang yang beriman, apabila dia membaca Al-Quran, dia akan tadabbur Al-Quran, memahami dan mencari isi kandungan dan juga ma'ani Al-Quran. Antaranya kita akan tertanya-tanya, sebab apa Allah Ta'ala menyebut zaitun ini sebagai pokok yang diberkati? Jawapannya adalah kerana zaitun ini telah pun dikaji dan diketahui dan diyakini bahawa mempunyai 1001 manfaat dan juga kebajikan dan juga kebaikan. Tuan-tuan dan puan-puan semua, apakah maksud barakah ini? Ya. Barakah ini antaranya jalbul khair, iaitu sesuatu yang dapat menarik kebaikan. Contohnya, jikalau kita makan buah zaitun dan juga minum minyak zaitun, menggunakan zaitun, daripada sini kita akan mendapat banyak lagi manfaat dan kebaikan. Barakah juga diartikan sebagai ziyadatul khair al-ilahi, iaitu bertambah-tambah kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya ingat kata pujangga Inggeris. Dia mengatakan, if you spend your time chasing butterflies, they will fly away. Kalaulah awak menghabiskan masa awak untuk mengejar butterflies, rama-rama, tapi awak kena tahu dia akan terbang, betul, meninggalkan kamu. Tetapi if you spend time creating beautiful garden, kalau awak menghabiskan masa untuk mencipta beautiful garden, apa yang akan jadi? Butterfly will come to you. Masya Allah. Setuju? Sangat setuju. Jikalau kita telah mendapat keberkatan ini, bukan satu, bukan dua, 1000 kebaikan akan datang kepada kita insya-Allah, yang kita akan huraikan dengan panjang lebar selepas daripada ini. Tuan-tuan dan puan-puan semua, keberkatan ini adalah perkara yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkatan ini dikaitkan dengan tempat, dengan manusia, dengan waktu, dengan kehidupan, dengan doa dan sebagainya. Contohnya, tempat yang berkat yang kita sebutkan tadi, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Itu tempat. Kalau manusia, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutnya di dalam Al-Quran, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salah wa zakah ma dumtu hayyan. Ini daripada surah Maryam ayat 31. Kalaulah waktu, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Ini daripada surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Daripada kehidupan, kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Semoga-moga kita akan dapat huraikan dengan lebih terperinci selepas daripada ini kebaikan dan juga kehebatan zaitun yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran 1500 tahun yang lepas. Apa yang betul-betul menyentuh hati saya adalah Al-Quran ini diturunkan kepada seorang Nabi Al-Ummi yang tidak pernah pandai menulis dan tidak pernah pandai membaca. Tetapi fakta yang disebutkan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendahului kajian sains. Betul. Ini betul-betul menyentuh hati setiap daripada Muslim, menandakan bahawanya Al-Quran ini bukan rekaan dan ciptaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ia adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan semua,
Sebab itulah apabila kita membaca Al-Quran, kita mengkaji Al-Quran, kita meneliti Al-Quran, barulah kita menyedari bahawasanya ucapan kita raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, betul-betul menyentuh hati dan perasaan kita. Apakah maksud raditu billahi rabba? Saya berpuas hati mengambil Allah sebagai Tuhan saya, dan saya berpuas hati mengambil Islam sebagai agama saya, dan saya berpuas hati mengambil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Kerana Allah, Islam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang betul dan benar, dan kita terlalu yakin bahwasanya Allah Rabbuna haq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulun al-haq, al-Islam dinun al-haq. Tuan-tuan dan puan-puan semua, sebab itu apabila kita sujud, setiap daripada solat kita satu rakaat itu mengandungi dua sujud. Sujud yang pertama, sunat dalam mazhab kita Syafi'i, melihat tempat yang kita sujud itu. Jikalau kita buang sajadah, kita buang simen, dan akhirnya kita akan nampak tanah. Mengingatkan kita tentang kejadian kita insan yang kerdil ini. Minha khalaqnakum, daripada tanah Allah Ta'ala ciptakan kamu. Dan mulut kita menyebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah yang maha tinggi, wa bihamdi, dan segala puji dan puji itu tertentu kepada Allah. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, syukur kepada Allah. Allah Ta'ala telah menciptakan kita insan yang sempurna. Mata yang dapat melihat, telinga yang dapat mendengar, mulut yang dapat berkata-kata, hati yang mempunyai perasaan, mental yang sehat dan sejahtera. Jikalau Allah Ta'ala menjadikan kita insan yang cacat, kepada siapa kita ingin mengadu? Kepada siapa kita ingin hantar surat layang? Bahkan kita menyebut subhana maha suci Allah. Apakah maksud maha suci Allah? Yatanazzahu 'anil naqa'is alladhi la yaliqu bi dzatihi al-muqaddasah. Allah Ta'ala maha suci. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah pasti akan menjadi realiti. Apa sahaja yang tidak ditentukan oleh Allah tidak akan berlaku. Syukur kita kepada Allah, kita insan yang kerdil, kita sujud kepada Allah, dan antara bacaan semasa kita sujud, Nabi SAW mengajarkan kita untuk mengatakan subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, dan Rasulullah mengulangnya banyak-banyak kali. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, maha suci Allah yang mempunyai penguasaan kuasa veto, malakut kerajaan yang tiada tandingan, wal kibriya yang sombong dan arrogant, wal azam yang senantiasa azim, agung dan menang. Adapun kita insan yang kerdil, dan apabila kita bangkit daripada sujud, kita duduk antara dua sujud. Da'i, apa ucapan kita baca masa kita duduk antara dua sujud? Rabbighfirli. Tuan-tuan dan puan-puan semua, apakah maksud Rabbighfirli? Sedangkan kita sedang melakukan ibadah. Kita bukan kata mesyuarat tangga, mesyuarat pintu, mengumpat. Betul. Bukan kita sedang membuat maksiat. Dan duduk antara dua sudut ini adalah rukun yang pendek. Kita tak boleh nak stay for the long time. Sebab apa? Dia rukun yang pendek. Dan selepas kita duduk antara dua sudut, kita dipaksa untuk sujud yang kedua. Dan bila kita sujud kali kedua, kita melihat tanah kembali. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, dan tempat kembalinya kita kepada tanah. Kenapa kita duduk antara dosa? Kita sebut Rabbighfirli, ya Allah ampunkanlah dosa saya. Adakah sebab kita salat lambat, lewat? Tidak. Walaupun kita berada di saf yang pertama, di belakang Imam Makkatul Mukarramah contohnya, di hadapan Kaabah pada awal-awal pun kita akan baca Rabbighfirli. Maksudnya kenapa? Menginsafkan kita sebagai manusia bahawa apabila kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini, kita hanyalah seorang pendatang sahaja. Sebagai contohnya, saya daripada Kuala Krai datang ke Sri Pentas. Bila sampai di Bangsar ini dan sejumpa dengan pengawal keselamatan, kami akan bertanya, di manakah studio? Tanyalah ustaz. Sebelum saya bertanya, mesti saya akan mulakan, tuan maafkan saya, boleh setumpang tanya? Dan itu dalam bahasa Melayu. Tapi in English, adabnya. Excuse me sir,
Bahasa Arab, i'tadhirni, ismahli. Rupa-rupa secara globalnya, general norms. Memang orang mulai seperti itu. Menandakan dia adalah newcomers. Dan bila kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini everything already provided. Oksigen, nitrogen, karbon dioksida, temperature, suhu, makanan, minuman, segalanya. Ya. Dan kita datang di sini, kita ada sebagai newcomers. Sebab itu kita mulakan Rabbighfirli. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan semua, apabila Allah Ta'ala menyebut zaitun ini 7 kali di dalam Al-Quran, ia menandakan sesuatu yang serius. Dalam bahasa Arab disebut idza takarrara taqarrara. Apabila diulang repetitively so many times, it means ia menunjukkan bahawa ia ada satu perkara yang perlu kita ambil perhatian, perlu perkara yang sangat penting dan mesti kita bincangkan di semua level. Tuan-tuan dan puan-puan semua, keberkatan zaitun ini sangat-sangat banyak. Dan kita akan kupaskan selepas daripada ini insya-Allah secara detailnya. Baik, itu dia. Bila sebut tentang keberkatan, sebenarnya para penonton sekalian, tanpa sedar sebenarnya kita mengharapkan keberkatan. Setiap hari kita memberi salam, disunatkan kepada kita sehingga kepada wabarakatuh. Betul? Ditambah pula kalau kita pergi kenduri, bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita untuk mendoakan mempelai. Apakah bacaannya? Barakallah, juga keberkatan. Maksudnya setiap hari kita mendambakan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini kita bincangkan tentang satu ciptaan Allah yang juga diberkati, iaitu zaitun menurut Al-Quran dan sains. Cumanya doktor, kita nak raikan soalan daripada sahabat kita Nur Jura Azlin Sufian di Facebook. Kata beliau, bagaimanakah penemuan sains moden tentang manfaat zaitun dapat mengukuhkan keimanan seseorang Muslim terhadap kebenaran Al-Quran dan Sunnah? Macam mana penemuan tu? Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa masih ramai masyarakat mengabaikan amalan pemakanan sihat walaupun mengetahui manfaat zaitun? Adakah sebab sibuk? Silakan doktor. Terima kasih kepada yang bertanya. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan semua sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan zaitun ini terlalu banyak. Antaranya zaitun ini mempunyai kandungan monounsaturated dan juga polyunsaturated fatty acid. Tuan-tuan dan puan-puan semua, secara detailnya zaitun ini mempunyai pelbagai aktif komponen yang akan memberikan manfaat kepada tubuh badan kita. Tuan-tuan dan puan-puan semua, apabila kawan-kawan bertanyakan pada saya, kenapa you study so hard, kuat sangat mengenai zaitun? Kerana saya rasa ia adalah satu tanggungjawab. Kerana saya telah diberikan asas di dalam ilmu perubatan medical ini. Dan saya mengira apa yang saya lakukan ini sebagai ibadah saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya mengharapkan apa yang saya lakukan ini akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dai, kita boleh kongsikan satu peristiwa yang berlaku kepada seorang sahabat yang bernama Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi ini kecintaannya terhadap agama, terhadap Allah dan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tinggi. Apabila Khubayb ini ditahan oleh kafir musyrikin Makkah, dan sampai satu hari dia ingin dibunuh oleh kafir musyrikin Makkah. Kufar musyrikin Makkah menawarkan kepada Khubayb, Sayyiduna Khubayb bin Adi, apakah engkau mahu menggantikan tempat engkau wahai Khubayb dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Khubayb mengatakan tidak. Aku tidak sanggup menjadikan tempatku ini digantikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la uhibbu an akuna makani Muhammadan. Demi Allah, aku tidak akan menggantikan Muhammad sebab untuk mengganti tempatku. Akhirnya dia dibunuh oleh kufar musyrikin Makkah. Dan pada ketika itu tahun ketiga Hijrah, Sayyidina Abu Sufyan masih lagi belum Islam. Apa kata Sayyidina Abu Sufyan? Abu Sufyan mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadan." Maksudnya, Abu Sufyan mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang insan
yang menyintai, mengasihi, merindui seseorang yang lebih tinggi, yang lebih-lebih daripada perbandingan sahabat Rasulullah menyintai junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ingin menjawab kenapa ada orang yang tidak mau mencuba dan mengetahui tentang kebaikan keberkatan zaitun ini. Mungkin mereka belum didedahkan, dan tanggungjawab kita semua adalah untuk mengajar, mendedahkan, memberitahu, memberikan kesedaran kepada mereka. Sebab kalau tanpa kesedaran kita tidak akan rasa. Timbulnya rasa ini berdasarkan ilmu, kesedaran dan juga pengetahuan. Sebab itu jikalau orang bertanya kepada kita, kenapa zaitun ini disebut 7 kali di dalam Al-Quran? Dan penemuan kajian mengenai zaitun ini terlalu banyak. Sama ada di Amerika, di Europe, NCBI, MDPI, pelbagai majalah dan makalah perubatan disebut dan diceritakan, dihuraikan mengenai kebaikan zaitun. Tapi kenapa masyarakat sebahagiannya tidak mahu pun mengamalkan zaitun? Jawabnya kerana tanggungjawab kita belum selesai. Tanggungjawab saya dan da'i pada hari ini salah satu daripada proses untuk menyedarkan dan meningkatkan kesedaran di kalangan masyarakat kita. Apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dihuraikan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai keberkatan, kebaikan, kelebihan zaitun. Di luar sana, tanggungjawab tuan-tuan sidang penonton pada hari ini untuk menghurai dan menerangkan, menyebarluaskan maklumat mengenai kelebihan, kebaikan, keberkatan zaitun yang kita sedang bincangkan pada hari ini, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Itu dia. Bukan apa, kadang-kadang tu kita tak didedahkan, bahkan ada juga yang sukar untuk dapatkan info. Tapi kali ini alhamdulillah kepada anda semua yang sedang menonton, saya mohon tekan butang share, dengan izin share ataupun tekan butang kongsi untuk lebih ramai lagi dapat manfaat tentang perbincangan kita hari ini mengenai zaitun, insya-Allah. Baiklah, lagi-lagi kita akan bincangkan selepas ini, Doktor. Kita akan rehat lagi sekali lagi. Kepada anda semua, nantikan banyak lagi kita akan kupaskan mengenai zaitun dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru.
begitu segar dari ladang. Kita nampak sendiri bagaimana pohon-pohon zaitun dan alhamdulillah terhasilnya iaitu minyak-minyak zaitun daripada pohon zaitun yang disebutkan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, untuk dapatkan perincian lanjut tentang produk zaitun yang kita bawakan hari ini, saya sangat bertuah kerana bersama dengan kita semua pengarah urusan Olive Jadin Sendian Berhad yang berbahagia Encik Syakir. Encik Muhammad Syakir Assalam bin Ya. Assalamualaikum Encik Syakir. Waalaikumsalam. Saya lebih suka menyapa sebagai ustaz. Boleh ya ustaz ya. Okey Ustaz Syakir, boleh kongsikan berbanding dengan minyak zaitun extra virgin yang berada di pasaran pada hari ini, apa istimewanya Zoetina Prestige extra virgin oil yang dibawakan hari ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Al-Quran telah menggalakkan kita supaya makan minyak zaitun, supaya minum minyak zaitun. Sains moden hari ini menyatakan bahawa minyak zaitun yang terbaik itu adalah extra virgin olive oil early harvest. Maknanya minyak zaitun extra virgin daripada buah yang putih, daripada buah yang muda. Oh, yang muda tu? Ya, betul. Jadi sains moden hari ini menyatakan begitu dan pembuktian ketulinan dan juga keaslian buah itu minyak itu diperah daripada buah yang putih ada pada sijil di sebelah kanan imam. Di sebelah saya ni ya. Masya Betul. Allah. Sijil tersebut menyatakan bahawa minyak zaitun Zoetina Prestige mempunyai free acidity 0.14. Sekiranya minyak zaitun itu menghampiri nilai kosong, maka minyak tersebut semakin elok dan semakin baik. Yang pertama. Yang kedua, minyak zaitun Zoetina Prestige ini telah melalui kajian pre-clinical di Fakulti Perubatan Uniza di Terengganu. Warga penonton sekalian boleh hubungi Uniza untuk mendapatkan pengesahan. Bagaimanakah proses pre-clinical itu berlaku dan apakah data-data yang menakjubkan untuk manfaat kesihatan setiap pengamalnya. Masya Allah. Maksudnya bila hampir kosong tu itu lebih bagus? Lebih bagus. Kerana buah zaitun di pokok free acidity-nya adalah kosong. Apabila kita ambil dengan baik, kita ambil dengan cermat, kita proses dengan teliti, maka minyak tersebut akan menghasilkan manfaat yang terbaik dari segi komponen dan juga kebaikan yang ada pada minyak zaitun itu boleh digambarkan ataupun boleh kita nikmati kepada semua peminumnya. Baik. Jadi yang kedua, minyak zaitun Zoetina Prestige ini saya datangkan dengan nilai balance dan harmoni. Apa itu balance dan harmoni? Itu saya nak tahu tu. Pengacara boleh tolong hidu bau minyak zaitun ini. Okey. Yang ni bau macam susah nak telan yang ni. Yang ini yang berada di pasaran. Itulah. Yang tidak mempunyai sijil yang saya nyatakan tadi. Patutlah ini baunya merupakan macam ni. bau Zoetina Prestige. Okey, baik. Okey. Amboi. Wanginya Wangi. Ustaz. Ya, macam bau inai lah. Ya. Ini merupakan kelebihan keistimewaan apabila buah zaitun itu diproses dengan teliti, dengan cermat, akan menghasilkan minyak yang senang untuk ditelan. Maksudnya ini yang Zoetina ni? Ya, betul. Yang mula-mula tadi itu minyak zaitun yang berada di pasaran dan bukan extra virgin. Walaupun dilabel sebagai extra virgin. Balance dan harmoni ini tuan-tuan adalah merupakan satu aroma rasa yang menarik, satu rasa yang sangat tertarik yang kita tertunggu-tunggu. Bilakah kita nak makan minyak zaitun ni? Betul. Itu pun penting juga tu. Kadang kalau bau yang tak sedap, macam mana nak telan kan? Minyak sunnah ini sebenarnya baunya sedap. Minyak sunnah ini rasanya sedap. Bukan rasa yang tak sedap. Jadi hari ini kita ada satu tawaran khas untuk para penonton sekalian. Apa tu? Ya, dapatkan minyak zaitun Zoetina Prestige, kita akan hadiahkan buah zaitun muda dari Morocco. Buah zaitun? Ya, betul. Yang mana dapat buah zaitun ini. Baik. Sebelum para penonton nak dapat, saya teringin nak rasa, boleh tak? Boleh. Ustaz, boleh nak saya rasa sedap ke tak sedap? Okey, bagaimanakah rasa buah zaitun jeruk dari Morocco, Maghribi? Ini saya rasa nanti habis siaran penerbit kena rasa. Okey, bismillahirrahmanirrahim.
Rasa jeruk Ya, betul. dan sedap, wangi. Tidak masin, tidak masam, tidak pahit. Rasanya adalah balance. Betul. Sangat harmoni. Tambahan pula, tuan-tuan akan dapat satu lagi shakshuka. Oh, itu apa tu? Shakshuka ni Moroccan shakshuka. Ini merupakan tomato yang dicampur bersama extra virgin olive oil. Maksudnya Ustaz, untuk hari ini eksklusif, Ya. kalau dapat pembelian hari ini akan dapat percuma 2 ini. Betul. Produk ni. Satu buah zaitun dan satu Moroccan shakshuka. Untuk hari ini sahaja. Hari ini Ya. sahaja. Jangan lepaskan peluang untuk menikmati minyak zaitun yang terbaik dari Morocco bersama Masya buah Allah. zaitun dan juga Moroccan shakshuka. Ini kelebihan berbala-bala ni. Baiklah, mungkin ramai yang menonton ketika ini tak sabar ni Ustaz. Macam mana Ustaz kita nak dapatkan produk ini dan info lanjut mengenainya Ustaz? Ya, boleh rujuk ke website olivejardin.com dan juga boleh hubungi 010 262 8508. Saya ulangi 010 262 8508. Bagi yang tinggal di sekitar Seremban, boleh berkunjung ke Mas Bukti di Ampangan. Yang maksudnya ada di Bukti Ipoh Lepas sana. boleh berkunjung ke Pusaka Hijrah dan yang berada di Jitra boleh ke Adibat Terapi insya-Allah. Okey, mungkin boleh kita lihat di skrin, di paparan di skrin anda itu di 0102628508 ataupun anda boleh terus sahaja ke laman sesawang olivejardin.com. Itu dia. Dapatkan info lanjut di sana. Dan kita nak tahu jugalah sedikit tentang tempoh. Kalau kata kami dapatkan sekarang, bila tamat tarikhnya? Takut-takut dapat, ada orang takut. Esok ataupun minggu depan tarikhnya, tarikh luputnya. Kat belakang ni ada. Tarikh luputnya lah 2029. Ini merupakan buah zaitun baru di Jeruk. Ya, dan produk yang khas dari Morocco. yang kita berikan ini pun adalah produk yang juga dapat COP dan juga ni COP apa ni? Ini mematuhi piawaian IOC, International Olive Oil Council. Satu-satunya minyak zaitun yang dihasilkan mengikut piawaian International Olive Oil Council. Satu-satunya minyak zaitun dari Morocco yang mematuhi piawaian antarabangsa. Okey, jangan lupa kepada penonton sekalian dapatkan Olive Jardin, dapatkan info di laman sesawang olivejardin.com. Saya dah pegang, saya ambil ya. Ya. Baiklah, banyak lagi kita akan bincangkan. Terima kasih Ustaz Syakir dan kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Tidak kira di mana sahaja anda berada, terima kasih kami ucapkan kerana terus menyokong dan menonton. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan Alhamdulillah hari ini kita bawakan perbincangan. Bagi saya lah ini ilmu yang wajib semua kena tahu dan semua kena sampaikan. Iaitu kita fokuskan topik perbincangan kita Zaitun menerusi pandangan Al-Quran dan sains. Dan saya sangat bertuah kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Azmi Yaakob. Baiklah Doktor, kalau kita tengok perbincangan kita dari awal tadi, bagaimana doktor ceritakan tentang Al-Quran itu secara keseluruhan dan ia ternyata sebenarnya kitab panduan yang wajib kita semua pegang dan tidak boleh ada ragu-ragu, la raiba fih. Itu yang pertama. Yang kedua, doktor ada cerita tadi tentang bunga-bunga manfaat daripada zaitun itu sendiri yang mana ia juga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ada juga pertanyaan, okey ke sebab ia minyak? Macam soalan sahabat kita ni di Facebook, Panglima Indra Syahril ada tanyakan soalan. Katanya, Ustaz, bagi yang ada masalah kolesterol, selamat ke ambil minyak zaitun? Sebab biasanya doktor suruh kurangkan makanan berminyak. Minyak pun dah naik harga kan, budi pun dah habis. Macam mana tu doktor? Itu saya gurau. Yang itu saya gurau. Tuan-tuan dan puan-puan semua, sebagaimana topik perbincangan kita, keberkatan, kehebatan zaitun. Jadi kebetulan satu soalan yang sangat menarik dan soalan ini rupa-rupanya ditanya oleh pelbagai lapisan masyarakat. Betul. Okey, tuan-tuan dan puan-puan semua, walaupun minyak zaitun ini adalah minyak yang dikaitkan dengan lemak, tetapi tidak semua lemak itu sama. Maksudnya tak sama. Tak sama dengan minyak dalam lain. dunia ni ada benda yang tak sama tapi sama. Ya. Sebagai contoh, apabila kita berzikir istighfar, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Boleh baca al hayyu al qayyum, boleh juga dibacakan al hayya al qayyum. Walaupun tak sama tapi maknanya sama. Al hayyu na'at maqtu'. Al hayya sifat yang kedua selepas pada al-azimah. Walaupun tak sama, tapi dia tetap sama. Yang itu dibolehkan. Yang itu dibolehkan. Ada benda yang sama tapi tak sama rupa-rupanya. Contohnya perkataan marfu'. Dalam bidang hadis, marfu' bermaksud sanad yang sampai pada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi marfu' daripada sudut nahwu tata bahasa Arab bermaksud marfu' bil dhammati wal wawi wal alifi. Kalau tatniyah tak gitu kan dak? Ya, betul. Sebab itu ada benda yang tak sama tapi sebenarnya sama. Sebagai contohnya al hayyu al hayya al qayyum al qayyum. Ada benda yang sama marfu' tapi di dalam bidang yang berlainan maksud yang berbeza. Samalah kalau kita orang Kelantan selalu sebut perkataan selalu. Selalu dalam bahasa Kelantan ni maksudnya now, stat. Tapi selalu dalam bahasa baku rasmi bermaksud always. Selalu. Always. Orang Kuala Kerai always. Tuan-tuan dan puan-puan semua, begitu juga dengan fatty acid. Fatty acid ni kita terjemahkan sebagai lemak, sebagai lemak. Rupa-rupanya lemak ni ada dua jenis. Satunya saturated fatty acid dan yang satu lagi unsaturated fatty acid. Lemak yang unsaturated. Minyak zaitun ini mengandungi unsaturated fatty acid, monounsaturated dan juga polyunsaturated fatty acid. Kesian pada datuk dan guru nenek kita, tapi tak apalah. Susah nak faham pagi ni. Tapi tak apa. Mengambil berkat berada dalam majlis ilmu, insya-Allah. Dengar saja, sabar dan dengar. Tuan-tuan dan puan-puan semua, macam saya ingat satu peristiwa kalau saya dapat ceritakan kepada Da'i, mesti Da'i ketawa. Apa tu? Ada seorang budak, dia balik ke kampung hari raya hari itu. Dia pun tengok bila nenek dia masak nasi yang banyak, nasi itu berlebihan dan nenek dia pun berikan nasi yang lebih itu kepada ayam. Dia pun melihat, ayam makan nasi sampai habis nasi. Bila dia balik semula ke Kuala Lumpur, dia pun nak pergi beli nasi ayam. Hubungan di antara nasi ayam. Dia pun bagi tahu kepada makcik yang menjual nasi ayam tu, makcik, nasi letak asing, ayam letak asing. Jadi makcik ni pun hairan. Biasanya sos dan juga kicap saja yang kita letak asing. Ni nasi dan ayam pun kena letak asing. Makcik tu tanya, adik, kenapa nasi mesti diasingkan daripada ayam? Kerana dia kata kalau makcik letak
sama, nanti habis nasi itu dimakan oleh ayam. Sebenarnya dia tidak sama. Walaupun nasi dan ayam dua komponen yang sama, tapi yang nasi itu habis jika ayam itu masih hidup. Tapi ini dah ayam itu dah disembelih dengan syar'i dan telah pun dah jadi makanan dah pun. Walaupun letak sekali nasi itu tidak jadi bahaya untuk ayam. Tak ada masalah sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan semua, untuk menjawab soalan ini, saya boleh merujuk kepada beberapa kajian. Antara kajiannya, jikalau saya dapat menyebutnya di sini, iaitu Saturated Fats and Cardiovascular Health, Current Evidence and Controversies, Journal of Clinical Lipidology. Yang kedua, The Role of Oxidized Low-Density Lipoprotein in Atherosclerosis, Myth and the Fact, Mediators of Inflammation Hindawi. Dan yang ketiganya, Exploring the Cardiovascular Benefits of Extra Virgin Olive Oil, Insight into Mechanism and Therapeutic Potentials daripada Biomolecules MDPI. Kalau kita boleh merujuk pada diagram di sini bagi memudahkan makcik-makcik, pakcik-pakcik yang kita di luar sana. Kalau tuan-tuan boleh tengok diagram yang akan dipaparkan sebentar lagi di skrin TV di rumah tuan-tuan dan puan-puan semua, ini perbezaan lemak tepu dan juga lemak tidak tepu. Lemak tepu, ini perbezaannya. ini perbezaannya. Lemak tepu ataupun dalam bahasa Inggerisnya iaitu saturated fatty acid. Apabila dimakan ataupun diambil oleh seseorang, lemak tepu ini SFA, saturated fatty acid ini, apabila kandungan terlalu tinggi di dalam tubuh seseorang, dia akan menyebabkan reseptor LDL di dalam hati kita manusia akan tertutup. Apa yang akan berlaku? Apabila LDL receptor dekat hati itu yang di sebelah kiri skrin tertutup, ia akan menyebabkan LDL tidak dapat diambil oleh hati. Dan ke manakah LDL akan melarikan diri? Berada di dalam peredaran darah kita. Adakah berisiko untuk ke kawasan yang tak sepatutnya? Betul, you are right. Sebabnya apabila dalam saluran darah kita ini terlalu banyak VLDL, very low density of lipoprotein, terlalu banyak dalam saluran darah kita, dan dia akan lebih mengecil lagi kepada LDL. Lemak LDL, ya, lemak, lipoprotein. Lemak yang kecil ini akan, sebabnya saiz yang kecil, akan masuk ke dalam salur darah intima. Dan apa yang akan berlaku? Dia akan mengajak kawannya yang bernama macrophage, dan berlaku inflamasi atau pekeradangan. Dan akhirnya akan terbentuk atherosclerosis, iaitu penutupan atau penyumbatan salur darah. Seolah-olah macam mendapan. Betul, mendapan. You are right, mendapan. Sebab itu, walaupun sama-sama fatty acid, tapi pada hakikatnya tidak sama. Yang ni tidak sama. Yang mana kalau lemak tidak tepu, yang kita panggilkan sebagai unsaturated fatty acid, yang berada dalam EVOO, extra virgin olive oil, apabila seseorang mengambil lemak yang tidak tepu, dia sebaliknya akan membuka reseptor LDL dekat hati. Menyebabkan LDL, yang kita panggil sebagai lemak jahat akan dapat diambil dan diproses dekat hati. Ini kebaikan daripada lemak yang tidak tepu, unsaturated fatty acid. Yang berada yang ada di dalam extra virgin olive oil. Sebab itu extra virgin olive oil dapat mengekalkan dan dapat meningkatkan reseptor LDL di hati seseorang. Akhirnya LDL ini akan diambil, uptake by the liver oleh hati, dan minyak zaitun dapat menurunkan LDL di dalam darah seseorang. Tuan-tuan dan puan-puan semua, inilah yang kita sebutkan pada pokok perbincangan kita pada hari ini. Keberkatan, kehebatan, keistimewaan zaitun. Zaitun mempunyai asid olik ataupun olik acid. Apa fungsi olik acid? Dia adalah berfungsi untuk vasodilatation, pembukaan, pengembangan salur darah. Jadi menyebabkan peredaran darah akan menjadi smooth, laju dan juga lancar. Yang kedua, pada masa yang sama, zaitun extra virgin olive oil yang kita bincangkan pada hari ini mengandungi polifenol. Apa fungsi polifenol dalam konteks ini? Dapat menghalang oksidasi dan juga inflamasi keradangan LDL. Apabila keradangan itu tidak berlaku, oksidasi itu tidak berlaku, apa yang jadi?
tidak dapat tidak terbentuknya mendapan ataupun aterosklerosis. Faham. Jadi untuk menjawab soalan Panglima apa tadi Da'i? Apa nama Panglima? Tapi Panglima lagi awak nama je lah. Soalannya pun sangat-sangat Panglima. Betul. Soalannya. Untuk menjawab soalan ini, sesuka ingin mengatakan bahawa pertama, lemak yang ada di dalam zaitun extra virgin olive oil ini sangat istimewa, tidak sama dengan lemak-lemak biasa. Kerana extra virgin olive oil mengandungi polyunsaturated dan juga monounsaturated fatty acid MUFA dan juga PUFA yang mempunyai oleic acid yang sangat tinggi dan juga mempunyai polyphenol yang sangat tinggi, yang mana kedua-duanya adalah untuk kebaikan kardiovaskular sistem kita, insya-Allah. Masya-Allah. Bila sebut tentang kardiovaskular ni, iaitu berkaitan dengan jantungnya juga, kita nak bersama dengan pemanggil di talian ketika ini yang khabarnya ada pengalaman dengan penyakit berkaitan dengan jantung. Jadi kita bersama dengan pemanggil ketika ini, Encik Asran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Apa khabar Encik Asran? Khabar baik. Okey, Encik Asran. Dalam perjalanan ke tempat bertugas. Oh ya ke? Baik, Encik Asran, mungkin boleh kongsikan pengalaman berdepan dengan masalah kesihatan? Mungkin boleh kongsikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pesakit yang mempunyai masalah saluran jantung. Allah. Saluran jantung yang pertama bersumbat 1%, yang kedua 80%, dan yang ketiga 50%. Baik. Dan saya dinasihatkan untuk buat bypass. Tapi saya takut sebab saya mempunyai banyak penyakit, iaitu 7 penyakit semua. Jadi saya selepas kena sakit jantung ni, saya kena berjalan pun, saya kena pegang dinding ataupun bertongkat lah. Susah untuk bergerak lah. Sukar untuk bergerak. Jadi Baik. saya berjumpa dengan seorang doktor, dia kata nasihat saya cuba extra virgin minyak zaitun ni. Baik, Encik Asran, mungkin boleh saya kongsikan. dah hamas. Ya. Apa pengalaman Jadi, pula selepas menjadikan extra virgin oil ataupun minyak zaitun kita ni sebagai ikhtiar? Apa kesan positifnya? Kesan positifnya saya boleh berjalan tanpa tongkat, tanpa berpegang di dinding. Alhamdulillah. Yang pertama, awal 3 bulan pertama. Alhamdulillah. Yang kedua ialah kadar denyutan jantung saya daripada 31% kepada 75%. Alhamdulillah. Jadi saya sekarang ni dah boleh naik tangga bangunan sampai 4 tingkat tanpa rasa lengah lah. Alhamdulillah. Baik. Kami di sini mendoakan Encik Asran sentiasa berada dalam lindungan Allah dan sentiasa sihat dan insya-Allah terus konsisten dengan ikhtiar seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, iaitu dengan minyak zaitun, dan juga sentiasa juga makan ubat ya. Boleh ya Encik Asran? Okey, insya-Allah. Baik, terima kasih Encik Asran. Assalamualaikum. Baik, bila dilihatkan kepada apa yang dinyatakan tadi, beliau tak ada tanyakan soalan, tetapi apa yang dikongsikan oleh Encik Asran tadi menunjukkan bahawasanya kalau saya lah di tempat Encik Asran, saya akan berputus asa dah tu. Allahu Akbar, dah tersombat 100%, 80%. Tetapi sebenarnya Allah ciptakan zaitun ini adalah ikhtiar terbaik juga untuk manusia. Apa komen daripada doktor? Ya, tuan-tuan dan puan-puan semua, sidang penonton yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas seorang doktor, saya juga seorang doktor, adalah untuk memberikan yang terbaik kepada pesakit kita, untuk merawat pesakit kita. Tuan-tuan dan puan-puan semua, seorang doktor ini tugasnya mesti transparan. Apabila seseorang ingin melakukan pembedahan contohnya, sebagai saya seorang pakar bios, kita akan terangkan kebaikan, risiko, komplikasi. Dan kita mesti berterus terang kepada pesakit kita. Contohnya, pemanggil kita tadi namanya Cik Asran. Cik Asran mungkin dia terlalu banyak penyakit, 7 penyakit di samping serangan jantung itu.
apabila mungkin bila berjumpa sesi consultation bersama dengan pakar, mungkin mereka telah memberitahu komplikasi, risiko yang bakal dihadapi. Mungkin ia akan menyebabkan pesakit akan berfikir 2 kali dan 3 kali. Tuan-tuan dan puan-puan semua, pengalaman yang disebut oleh Encik Asran tadi adalah satu pengalaman yang baru bagi saya juga. Sebab apa? Sebab Bukan senang kan? bukan senang untuk jumpa kes-kes seperti ini. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan-puan semua, sebagaimana yang disebut oleh da'i pengacara kita tadi, bahawasanya teruskan makan obat, teruskan berjumpa dan dapatkan konsultasi nasihat daripada pakar-pakar perubatan kita, insya-Allah. Ya, dan ini adalah sebagai ikhtiar terbaik sebenarnya, kan? Iaitu secara organik. Dan mungkin insya-Allah mudah-mudahan yang berada di luar sana yang berhadapan dengan juga isu kesihatan, dalam kita berikhtiar seperti mana kita bicarakan, kita bincangkan tentang zaitun ini, banyak keberkatannya. Jangan kita abaikan juga nasihat daripada yang pakar, dan insya-Allah terus konsisten dengan ubat-ubatan insya-Allah. Baiklah doktor, kita akan sambung perbincangan kita nanti. Cumanya kepada para penonton sekalian, kita akan tutup dulu perbincangan kita di TV3 dan sambungan untuk topik kita iaitu Zaitun, Al-Quran dan Sains, sambungannya di TV9 sebentar sahaja lagi. Terus setia, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Para betul sekalian, setiap hari kita akan berhadapan dengan pelbagai soalan kan, macam-macam lah. Bukan setakat orang tanya kita pun tertanya-tanya kan, bagus ke buah zaitun ni? Kalau extra virgin oil ni ataupun buah zaitun yang kita bawakan hari ini perbincangannya bagus kat mananya kan? Segala jawapan itu ada di sini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Yang mana kita bawakan perbincangan tentang zaitun menerusi sudut pandang Al-Quran dan sains, dan kita bersama dengan berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Azmi Yaakob. Baik, Doktor. Kita nak raikan pemanggil di talian ketika ini yang mungkin ada nak bercerita sesuatu, iaitu kita bersama dengan Encik Zaidi. Assalamualaikum Encik Zaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dai dan Ustaz Dr. Azmi. Dari Kota Baru, Kelantan Encik Zaidi ya. Ya Dai. Baik Encik Zaidi, mungkin boleh kongsikan pengalaman yang Encik Zaidi pernah lalui, silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dai dan Dr. Azmi. Dia macam ni, sebelum 3 bulan lepas mak saya konsum minyak zaitun di selama 3 bulan sebelum ni lah. Jadi saya tengok result terbaru bila saya ambil darah, result terbaru dia semakin improve dari segi HbA1c, EGFR dia dan kolesterol. Okey. Sebab bacaan sebelum ni EGFR dia adalah 46. Dan selepas saya ambil result 25 bulan 7 hari itu, EGFR dia adalah 60. Improve ke 60. Okey. So dari result HbA1c dia sebelum 3 bulan lepas adalah 7.8. Okey. So sekarang result terbaru dia adalah 6.9. Baik. Dan kolesterol dia daripada 4.9 turun kepada 4.3. So saya tengok kemungkinan minyak zaitun ini membantu dari segi kesihatan dia. Baik, sejauh mana beliau konsisten dengan amalan dengan minyak zaitun ni? Di setiap hari dia minum selama 3 bulan lebih, Dai. InsyaAllah. Setiap hari ya? Setiap hari dia minum, pagi malam. Pagi, sebelum dia breakfast dia minum dulu. Malam sebelum dia tidur dia minum dulu. Dan itu membawa kesan positif. Itu ada. Ya. Macam mana Dai? Ya, dan itu membawa kepada kesan positif yang telah dikongsikan tadi oleh Encik Zaidi. Ya. Masya Allah. Jadi saya nampak dia pun rasa tenaga dia lebih tubuh dia lebih bertenaga, dia susah nak demam. Contoh macam dia nak demam, dia rasa ada ketahanan lah, tak jadi nak demam macam tu. Faham. Alhamdulillah lah dengan berkat zaitun ni saya rasa. Ya. Tapi saya ada satu soalan nak tanya kepada doktor. Silakan. Doktor, bolehkah doktor terangkan macam mana minyak zaitun ni, EBOO ini bertindak kepada improvement penyakit-penyakit mak saya tadi? Baik, cantik soalan tu. Terima kasih Encik Zaidi. Okey, terima kasih banyak. Baik. Macam mana tu boleh ada tindak balas kepada bukan sekadar bacaan-bacaan itu, tapi kesihatan ibunda kepada Encik Zaidi tu, silakan. Terima kasih Dai, dan juga terima kasih kepada Encik Zaidi daripada Kelantan. Tuan-tuan dan puan-puan semua, saya boleh terangkan dan saya akan terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua bagaimana keberkatan extra virgin olive oil ini yang telah pun diterangkan dalam kajian-kajian di Barat dan juga di Amerika, dan juga menghuraikan bagaimana tindak balas extra virgin olive oil, minyak zaitun yang extra virgin ini, yang akan menyebabkan kontrolnya
gula di dalam darah seseorang. Tapi walau bagaimanapun makcik-makcik dan juga para penonton, sekali lagi saya ingin bagi tahu dan menegaskan bahawa minyak zaitun yang kita bincangkan pada hari ini daripada sudut keberkatan, keistimewaannya yang telah dibuktikan oleh Allah dan Rasulnya daripada Al-Quran dan hadis, begitu juga dalam kajian-kajian sains. Tidaklah bermaksud untuk menggantikan ubat ataupun pembedahan di hospital. Itulah takut kadang ada yang tinggalkan Salah ubat faham. Cuma untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, apabila kita menggunakan minyak zaitun, kan kita jumpa dengan doktor. Betul. Dia akan ambil darah dan kita akan dapat melihat keperbezaan dan juga keperbedaan sebelum dan selepas mengambil extra virgin olive oil. Betul. Apabila berlakunya keperbedaan dan keperbezaan ini, mesti kita ingin tahu kenapa, mengapa dan bagaimana. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan semua, tuan-tuan boleh rujuk kepada satu jurnal yang saya sempat rujuk yang bertajuk Impact of Olive Oil Components on the Expression of Genes Related to Type 2 Diabetes Mellitus, iaitu satu jurnal daripada Nutrients MDPI. Tuan-tuan dan puan-puan semua, minyak zaitun extra virgin olive oil ini, dia adalah perisai bioaktif terhadap penyakit kencing manis. Kencing manis ni ada dua jenis, type 1, type 2. Dalam kajian ini adalah specifically kepada type 2 diabetes, iaitu kencing manis tahap yang kedua. Macam orang-orang yang dewasa, umur 40, 50 bila ada kencing manis, dia adalah type yang jenis yang kedua. Secara mudah fahamnya. Dalam kajian ini, dia menyebut bahawasanya komponen yang aktif yang terdapat di dalam extra virgin olive oil ataupun minyak zaitun yang extra virgin ini, pertama sekali MUFA, iaitu asid olik, yang keduanya polyphenol, yang keduanya secoiridoids, olicin dan juga leucanthal. Asid olik ni ataupun MUFA, dia akan bertindak pada dua tempat. Pertama pada otot, muscles, otot, bukan otak, otot, muscles, orang Kelantan panggil isi. Dan yang keduanya pada hati. Pada otot, dia akan memulihkan increased insulin sensitivity. Mesti makcik dan pakcik kat luar selalu dengar insulin resistance. Oleic acid MUFA yang terdapat di dalam minyak zaitun dara ini mempunyai asid olik ataupun oleic acid MUFA yang akan meningkatkan sensitivity insulin dekat otot kita. Bagaimana? Dia akan menyebabkan reseptor insulin GLUT4 tu lebih sensitif dan sel-sel dekat otot dapat menggunakan glukos ataupun gula. Dan apabila gula digunakan, maka akan menurun dan stabil di dalam saluran darah. Di peringkat hati pula, kalau tengok dekat skrin itu, tuan-tuan boleh tengok dekat hati, mengurangkan lipogenesis hepatik. Dia akan mengurangkan pembentukan lipid ataupun lemak, mengurangkan gangguan akibat hati berlemak ataupun fatty acid, menurunkan SRE, BP1 dan juga FAS serta mengurangkan pengumpulan lemak dekat hati seseorang. Pada masa yang sama, asid olik ini akan mengaktifkan P13K yang akan menguatkan arahan kepada sel supaya sel sensitif kepada glukos dan sel-sel akan mengambil glukos untuk digunakan dan untuk dimetaboliskan dekat hati. Yang kedua, polyphenol yang terdapat di dalam extra virgin olive oil ini adalah antioksidan yang sangat kuat dan juga mikronutrien anti-diabetes, melawan diabetes, melindungi sel daripada kerosakan oksidatif, meningkatkan metabolisme glukos itu sendiri. Dan yang ketiganya adalah secoiridoids, olicin dan juga leucanthal, sebatan anti radang yang jarang ditemui, bertindak secara sinergi
untuk mengurangkan kenaikan berat badan dan juga menekan ekspresi jin pro-radang. Pro-radang ni anti-inflamasi, inflammation. Bagaimana dekat pankreas, kalau tuan-tuan masih ingat diagram yang kita paparkan di skrin sebentar tadi, dekat pankreas ni mengandungi beta cells yang akan merembeskan insulin. Jadi polifenol ini akan protect beta cell daripada berlakunya apoptosis beta cell. Apoptosis ini shrink, iaitu mengecil dan juga menguncung. Melalui pengurangan CHOP dan juga BIP serta mencegah beban yang stres yang berlebihan kepada pankreas, iaitu organ yang menghasilkan insulin. Pada masa yang sama, anti keradangan yang dimiliki oleh secoiridoids ini akan menyebabkan fatty adipose tissue. Adipose tissue ni iaitu sel-sel lemak, akan menyebabkan tidak berlakunya keradangan kepada sel-sel lemak kita. Tuan-tuan dan puan-puan semua, sebab itulah saya ingin beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan semua, secara saintifiknya dia terlalu complicated. Ini satu cabaran yang sangat besar untuk saya untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan semua untuk memahami. Untuk faham. Kalau faham 20%, 30% pun itu kira cemerlang dah, 5 bintang dah. Sebab saya untuk memahami apa yang saya sebutkan ini, it take years, 5 tahun lebih saya belajar untuk memahaminya dan untuk dihuraikan kepada tuan-tuan sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucapkan syabas kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Sudi mendengar, memberikan ruang dan waktu untuk meneliti dan memahami apakah yang dikatakan keberkatan zaitun itu. Tahniah tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton semua. Pagi ni memang susah nak faham, tetapi senang untuk kita bawakan pemahaman umum. Apa dia keberkatan yang ada pada buah zaitun dan juga apa yang ada pada zaitun dan pohonnya itu sendiri. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, kejap je lagi saya nak tanya doktor, berkaitan dengan cara pengambilan zaitun ni, pagi ke bagus, tengah hari ke petang, malam? Kalau orang sakit pula, macam mana cara pengambilannya? Nantikan selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. InsyaAllah.
Biar tahu, jangan keliru. Itulah jogan kata yang kami bawakan setiap hari. Bukan apa, nak berikan kefahaman, nak kongsikan kebaikan. Dan Alhamdulillah ilmu yang kita bawakan itu pelbagai. Termasuklah hari ini, rupa-rupanya ada ilmu yang sangat-sangat kita mungkin lalai. Iaitu berkaitan dengan kehebatan dan keberkatan zaitun. Dan Alhamdulillah kita bawakan perbincangan kita merujuk kepada Al-Quran dan ilmu sains. Dan hari ini kita bersama dengan seorang doktor sebenarnya. Dalam masa yang sama, hebat juga dalam memberi ilmu berkaitan dengan Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Yang kita bersama dengan yang berbahagia, Ustaz Dr. Muhammad Azmi Yaakob. Baik doktor, kita nak bawakan soalan daripada sahabat kita ni yang bagus juga nak tanya tentang kaedah ni, kaedah pengambilan ni. Syahirah Sudin katanya, boleh ke cadang kaedah pengambilan bagi mereka yang ada masalah kencing manis? Nak ambil macam mana tu doktor? Bilakah masa yang terbaik dan caranya bagaimana? Okey, terima kasih kepada Syahirah Sudin. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan semua, sebagaimana saya sebutkan berulang kali, minyak zaitun ini bukan pengganti kepada ubat ataupun pengganti kepada pembedahan di hospital. Ya. Cuma keberkatan zaitun ini, jikalau kita mengambil zaitun ini, insya-Allah dia akan improve kita punya health status, insya-Allah. Yang keduanya, kita beramal dengan sunnah. Yang ketiganya, kita mengambil perhatian serius terhadap apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga-moga apa yang kita lakukan ini adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan semua, di dalam makalah-makalah perubatan dicadangkan untuk mengambilnya sebanyak 20 ml hingga 40 ml sehari. Sebab itu saya selalu mencadangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua untuk mengambil 2 kali sehari, pagi dan juga malam, iaitu 1 sudu ataupun 2 sudu pada waktu pagi dan 1 sudu ataupun 2 sudu pada waktu malam. Tuan-tuan dan puan-puan semua, mengikut hadis Nabi SAW dan juga kajian-kajian sains, boleh minyak zaitun ini dicampurkan dengan makanan. Contohnya semasa saya berada di Morocco, mereka gunakan makan bersama roti, dan saya sendiri menggunakan minyak zaitun ini saya campur dengan nasi kerabu. Sedap sangat, sedap sangat. Tuan-tuan dan sidang penonton semua boleh cuba. Bukan guna budu? Bukan, budu pun ada juga. Budu pun ada juga. Dan kepada ibu-ibu yang berada di dapur, bila kita sediakan sarapan, kita boleh masukkan minyak zaitun ini ke dalam sarapan kepada suami dan juga kepada keluarga kita. Saling bantu-membantu. Sebab itu tuan-tuan, selalu kita dengar wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Salinglah bantu-membantu kamu di atas al-bir dan juga wat taqwa, di atas ketakwaan dan juga kebajikan. Kalau kita saling bantu-membantu, membawa kejayaan. Betul. Walaupun extra virgin olive oil ni kita rasalah tak selesa sebab kita tak biasa. Tetapi dengan sokongan, motivasi, bantuan, dokongan, insya-Allah berjaya. Saya ada satu cerita, kalau saya boleh ceritakan di sini, Da'i. Semasa saya mula-mula bekerja sebagai pakar bius di Hospital Kuala Krai tahun 2018, ada seorang pakcik ni umur 90 tahun. Dia datang jumpa dengan pakar bius sebab nak melakukan pembedahan. Tetapi pembedahan terpaksa ditangguhkan sebab pakcik ini tak berhenti merokok. Rupa-rupanya satu cabaran yang besar sangat untuk stop smoking ni, untuk berhenti merokok ni. Lalu saya kata, macam mana saya nak buat? Saya ingat pada Allah Ta'ala sebut bantu-membantu. Dan saya sebut bantu-membantu membawa kejayaan. Saya pun tanya pakcik datang seorang ke jumpa dengan doktor ni. Dia kata ada isteri. Isteri dia pun datang. Isteri dia pun datang. Dia umur 90. Isteri dia saya tengok baru umur 50. Saya pun tanya, double confirm, pakcik ni betul ke isteri? Dia kata ni lah, betul, ni isteri saya. Saya pun kata, saya kena minta tolong dengan isteri saya. Saya kata, pakcik, boleh ke pakcik berhenti merokok? Dia kata, doktor, dalam bahasa Kelantan, doktor, dia bagi tahu, saya ni dah 70 tahun dah hisap rokok. Mari jumpa dengan doktor 7 minit suruh berhenti merokok. Macam mana? Dia kata, biasanya saya gigit rokok, habis tu saya nak gigit apa?
Bila isteri dia pun ada, saya pun kata, Kak, boleh ke kakak tolong saya? Kak tolong doktor. Dia kata, boleh doktor. Kenapa tak boleh pula? Pakcik ni tanya saya, kalau tak gigit rokok, dia nak gigit apa? Boleh ke kalau saya nak minta dia gigit kak saja? Terkejut isteri dia. Lalu isteri dia ni pun ketawa. Malu. Saya kata, kenapa nak malu? Kak kahwin dah berapa lama? Lama dah, 5 tahun dah kahwin. Sebab ni lepas pada isteri pertama meninggal dunia. 5 tahun. Tapi dia kenapa malu? Bukan malu, geli. Sebab dia tak ada gigi, ada gusi saja, macam tu saja. Saya pun kata, Kak, kalau saya tolong rujuk pada pakar gigi untuk buat gigi palsu, agak-agak Kak benar tak kalau pakcik ni nak gigit kakak daripada gigit batang rokok? Dia kata, boleh. Saya pun cuba. Saya telefon pada kawan saya, rujuk pada kawan saya pakai gigi, akhirnya dia pakai gigi palsu. Dia datang jumpa dengan kami di klinik pakar bius sebulan selepas itu, dapat berhenti merokok. Saya pun dah lupa dah sebab sebulan masa. Saya pun kata, pakcik, apa rahsia pakcik sehingga kan 70 tahun smoking tiba-tiba dapat berhenti? Dia kata, saya buat macam tips yang doktor ajar lah. Saya pun lupa. Apa? Saya pun macam mana dah? Alah, daripada saya gigit batang rokok tu, saya gigit je isteri saya, katanya. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, itu rahsianya. Tuan-tuan dan puan-puan semua, dalam zaitun ini, the main component yang dibuat kajian di Eropah, Amerika dan sebagainya, iaitu kadar polifenol yang tinggi. Kadar polifenol ini berdasarkan European Food Safety Authority, dia menyokong fungsi polifenol untuk mencegah oksidasi LDL. Sehari, mengikut kajiannya daripada European Food Safety Authority, mencadangkan supaya mengambil 5 mg dalam 20 gram EVOO. Macam ni, kalau nak mudah dan senang, dan Allah Taala pun suka pada yang yuridullahu bikumul yusra. Allah Taala suka pada benda yang mudah. Nak mudah, bila kita beli extra virgin olive oil, tolong tuan-tuan dan puan-puan semua, ibu ayah yang menonton kami di sini, minta COA, Certificate of Authenticity, iaitu sijil ketulinan itu, dan tuan-tuan pastikan ditulis di situ kandungan polifenol melebihi 250 mg per kilogram. 1 kilogram EVO mengandungi 250. Belilah minyak zaitun yang lebih tinggi daripada 250 kandungannya. Cuma tuan-tuan dan puan-puan semua, tuan-tuan sidang penonton semua, kita kena faham bahawasanya kandungan EVOO dia mesti seimbang, polifenol dan juga acidity. Polifenol mesti tinggi, nilai acidity yang paling rendah. Sebagaimana kita sebut yang menghampiri kosong. Kalau ada yang 0.19, 0.14, ambil yang 0.14. Sebab apa? Sebab polifenol ini adalah sangat penting untuk kegunaan tubuh badan kita dan bertindak aktif di dalam tubuh kita. Tetapi ketahuilah bahawasanya polifenol ini dia bukan berkeseorangan. Dia saling membantu synergistic effect bersama dengan oleic acid. Oleic acid ini, tingginya kandungan oleic acid, kita tengok pada acidity, iaitu makin rendah keasidannya. Makin rendah keasidan, semakin tinggi oleic acid. Di dalam botol masa storage, simpanan, oleic acid ini adalah lipofilik, dan juga polifenol ini adalah hydrofilik. Apa pula hidrofilik, lipofilik? InsyaAllah jika ada ruang dan peluang kita jumpa dan saya akan explain lagi. Bermaksud polifenol ini mempunyai sifat antioksidan, protection effect. Dia akan protect oleic acid di dalam storage botol itu. Bila masuk di dalam tubuh, kita minum dan mengambil polifenol. Polifenol ini apa yang carrier dia? Apa yang membawanya? Membawanya daripada kita makan sampai ke small intestine. Apa itu small intestine? Usus kecil yang akan dibawa oleh oleic acid. Oleic acid yang akan membawa polifenol sehingga ke usus. Untuk penyerapan. Untuk penyerapan. Baik. Kita belajar daripada zaitun ini apa dia? Iaitu kita kena bekerjasama. Ya, betul. Saling berkait. Saling bekerjasama. Okey, sebagai penutup juga mungkin pelan tindakan. Saya yakin kepada yang menonton ketika ini sibuk. Saya sendiri pun sibuk, doktor. Yang menonton, yang berada di belakang kamera, yang berada di mungkin di bilik kawalan belakang sana pun sibuk. Macam mana kami nak mengambil secara konsisten dan bersesuaian kalau nak
telan terus, ada yang macam susah sikit tu. Macam mana mungkin helah ataupun cara kaedah yang terbaik untuk kami bawa ataupun kami amalkan extra virgin oil ataupun zaitun ini? Silakan. Okey, jawapan yang pertama, tingkatkan kesedaran. Yang kedua, tambahkan ilmu. Yang ketiga, letakkan niat dan azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Yang keempat, beli 2 botol. Satu botol letak di rumah, satu botol letak tempat kerja. Yang keempat, mix dengan makanan dan minuman. Boleh ke? Boleh. Provided asalkan tidak panas. Tidak panas. Macam saya tak boleh gunakan untuk jadi minyak masakan. Kalau minyak masakan bukan extra virgin, virgin olive oil. Itu pun ada suhu-suhu yang ditentukan. Cuma tuan-tuan, apa yang saya buat, salah satunya saya jadikan pencicah dengan roti. Yang keduanya saya campur dengan nasi kerabu. Tolonglah tuan-tuan sedang penonton semua cuba dan tuan-tuan akan mendapati betapa lazatnya. Yang ketiga, boleh campur dengan mi goreng asalkan makanan kita ini yang tidak panas. Yang keempat, bila saya makan Nescafe, Nescafe Ice, saya letak 1 sudu ataupun 2 sudu dalam Nescafe Ice itu. Alhamdulillah, sangat sedap dan sangat selesa. Dengan menggunakan teknik-teknik yang saya sebutkan tadi, antaranya beli 2 botol, 1 botol di rumah dan 1 botol di pejabat. Lebih-lebih lagi kepada orang yang sibuk macam kita berdua ni, insya-Allah dia akan meningkatkan compliance kita terhadap penggunaan minyak zaitun yang disebut oleh Allah dan juga diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, insya-Allah. Satu keberkatan untuk kita juga kan. Ya, insya-Allah. Kalau doktor di Kelantan nasi kerabu, kalau kami di Lembah Kelang ni sikit-sikit ayam gepuk. Ayam gepuk. Sikit-sikit ayam gepuk kan. Jadi jangan lupa, boleh ayam gepuk tu pun letaklah extra virgin oil tu kan. Tak apa, mula-mula je rasa ngilu. Lama okey, insya-Allah konsisten. Baiklah doktor, terima kasih kerana sudi berkongsi dengan kami. Insya-Allah kita akan bersama lagi pada masa depan doktor ya. Insya-Allah. Baiklah para penonton sekalian, jangan lupa esok pastikan temu janji anda bersama dengan sahabat saya Da'i Azrin. Ni orang Perak juga ni, tapi Perak Utara. Kita akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Fikri Abdul Razak, yang mana kita akan bincangkan tentang salah seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digelar sebagai As-Siddiq, iaitu Abu Bakar, sahabat dunia akhirat. Moga-moga bermanfaat apa yang kami kongsikan. Terus konsisten jadikan ikhtiar terbaik berasaskan Al-Quran, iaitu salah satunya buah zaitun ataupun zaitun itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.